Tuan nak tanya sikit. Mak saya pass away bulan lepas. So pusaka ni nak buat paling lambat bila? Ada tempoh masa tak? Sebenarnya tak ada. Kalau cik tak buat, selagi tu benda tu akan kekal macam tu lah. Dan dia pun tak ada masa expired ke apa, tak ada. Cuma kalau kita lambat, urusan tu kita nak buat pun dia akan jadi susah lah. Contoh, kalau ada duit dalam account bank, selagi kita tak buat, kita tak boleh nak keluarkan. Sebab tu kita galakkan buat urusan tu cepat. Lagi satu sebab yang pertama sebab waris semua masih hidup. Nanti bila takut ada waris yang dah meninggal, proses tu akan jadi susah. Lepas tu kita risau juga dokumen tu boleh hilang. Ada kes yang dokumen hilang. Banyak lagi lah sebab kalau boleh uruskan segera, uruskan je. Tak perlu lambatkan. Melainkan ada hal sangat lah. Tapi kalau cik ada kekangan, sebenarnya boleh lantik pihak ketiga untuk uruskan. Tak ada masalah. Kalau cik nak lantik saya sebagai contoh, boleh je. Itu kalau nak, boleh DM saya lah.